Assalamualaikum, satu hari, satu hadis. Jom kita. Sayyidina Uthman bin Abdullah bin Aus Saqafi radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada datuknya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca Al-Quran tanpa mashaf, yakni bacaan melalui ingatan, mendapat 1000 darjat pahala, dan membaca Al-Quran dengan melihat mashaf menggandakan pahala sehingga 2000 darjat. Hadis riwayat Baihaqi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dan dicintai oleh Allah. Apa maksud hadis ni? Apa yang hadis ni nak terang kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan? Hadis ni nak memberitahu kita orang yang menghafal Al-Quran, iaitu orang yang hafiz dan hafizah, orang yang selalu mengingati Al-Quran, dia sentiasa mengulang Al-Quran. Makna je Al-Quran tu ada dalam hati dia. Orang itu hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Baru ni kita digemparkan oleh seorang hafizah yang meninggal dalam keadaan memeluk Al-Quran, iaitu Allah angkat darjat dia setinggi-tingginya. Sebelum ni kita tidak kenal dia, tapi Allah angkat darjat dia, kita kenal dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita nak jadi macam tu tak, tuan-tuan dan puan-puan? Sekurang-kurangnya kita dapat hafal Al-Quran. Hafallah Al-Quran, walaupun 1 juzuk, walaupun 2 juzuk, walaupun 30 juzuk. Sesungguhnya orang yang menghafal Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, akan memberi satu kelebihan kepada keluarganya. Boleh menarik keluarganya masuk dalam syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar. Hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang sentiasa membaca Al-Quran, kalau kita ni kurang baca Al-Quran, kita cuba baca Al-Quran. Kita dah baca Al-Quran, kita cuba menghafal Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh banyak, sikit pun jadilah. Sekurang-kurangnya Al-Quran lah yang akan membantu kita dalam kubur. Bukan ibu bapa kita, bukan kawan-kawan kita, tetapi Al-Quran lah yang akan membantu kita dalam kubur. Hebatnya kalam Allah. Hebat sangat-sangat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi daripada hadis ni, semoga kita boleh dapat kongsi pada ramai-ramai, dapat manfaatkan untuk diri kita sendiri, kongsi pada kawan-kawan. Semoga kawan-kawan dapat menghafal Al-Quran dan dapat tarik kita juga masuk dalam syurga, ya Allah. Okey, sekian daripada saya. Yang satu hari satu hadis boleh follow saya. Assalamualaikum.